Majlis kahwin boleh buat orang muflis dan tak bahagia, tapi bukan korang. Korang mesti pernah dengar isu orang buat personal loan RM20,000, RM30,000, ada yang sampai lebih daripada RM100,000 semata-mata untuk buat majlis kahwin. For real, I can't imagine orang sanggup nak buat personal loan untuk kahwin yang mainnya majlis kahwin tu memang beberapa jam je. But it happens to many people and I don't want it happens to you, especially untuk orang yang nak berkahwin less than a year. So ada dua strategi yang I nak kongsikan untuk siapa yang nak buat majlis kahwin tanpa berhutang. So the first one is buat side income ataupun hasil income. Yang kedua adalah beli property yang ada cash out minimum RM50,000. However, in this video, I nak fokuskan untuk strategi yang kedua. Kalau korang ingat beli property ni perlukan modal yang besar, tak, sebenarnya korang silap. Korang sebenarnya boleh bermula dengan booking setakat RM500 hingga ke RM1,000 je. Tak banyak kan? Konsep dia ringkas, senang je. So yang pertama adalah beli new completed property yang dekat dengan LRT dengan MRT. Basically yang dekat dengan public transport. Kenapa new completed property? Sebab you guys boleh terus dapat kunci rumah dan boleh terus sewakan rumah. Next step adalah you guys apply loan sebanyak 90 ataupun 100% untuk orang yang pertama kali baru nak beli rumah. Bila lulus dan dapat kunci, korang akan terima cash out. By the way, duit cash out tu sebenarnya masih lagi pinjaman. Janganlah joli habis. Sebahagian daripada cash out tu korang guna untuk tanggung cost renovation dan sebahagian lagi korang gunalah untuk majlis kahwin korang. Yes, cash out tetap duit pinjaman, tapi beza cash out dengan personal loan adalah korang ada aset yang dibayar oleh penyewa. By the way, idea ni bukan baru, cuma ramai je orang yang tak buat. Tapi untuk siapa yang dah tahu, mereka dapat execute benda ni dan bahagia je kahwin tanpa ada bebanan hutang yang merosakkan rumah tangga. Let me know what you think about this strategy. Is it worth doing? I'm Haja, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Kerja Kaya Chill, kita rungkaikan isu semasa supaya kita kerja best, jadi kaya dan chill dalam hidup. Bye!